Alamak. Aku lambat untuk sahur lah. Ada lagi masa dalam berapa minit ni? Turun. Aduh. Ambil ni. Apa ni? Ambil apa ni? Aku tak sempat nak masak. Okey. Makan. Alamak, lupa baca niat. Okey. Nama tu sauma qadin anda ifadi syahri ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Amin. Makan. Tak sempat dah. Sempat makan apple je ni. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dah azan lah. Jom lah. Aku nak pergi ni lah. Tidur lah. Ngantuk. Barai. Hijab. Kenapa nak tidur? Patutnya kita kena pergi saat subuh. Jomlah kita pergi ambil wuduk. Mana tandas ni? Sini. Okey. Selesai pun aku ambil wuduk ni. Jomlah kita solat subuh. Allahu Akbar. Selesai pun lah aku solat subuh ni. Penat dah pula. Nak tidur lah. Dah pukul berapa dah ni? Alamak, dah pukul 9.30. Lama juga aku tidur kan. Nak terbawa lah, nak makan lah. Ada apa kat petak ais ni? Tengok je lah. Aku buka jap. Ada pizza lah. Boleh lah makan pizza. Okey lah makan pizza kat TV kan. Jom makan pizza. Sedapnya pizza mozzarella ni. Jap. Bukan puasa ke? Alah, aku lupa. Alah, macam mana ni? Aku lupa dah puasa, macam ni. Batalkan puasa aku kalau aku lupa ni. Macam mana ni? Alah, macam mana ni? Nak buat apa? Aku dah termakan. Aku tidur dulu lah. Tak nak fikir. Tak nak fikir panjang. Tidur. Aku dah tidur. Aku termakan. Apa aku buat? A few moments later. Dah pukul berapa? 5.30 dah. Lama juga aku tidur. 5.30 dah kan. Aku teringat lah satu benda aku buat pagi tadi. Apa benda aku ingat balik aku baru ingat. Aku termakan masa puasa. Alamak, nak buat macam mana ni? Kalau termakan bulan puasa, batalkan puasa kita. Buka TV dulu lah. Adakah puasa kita sah kalau kita dah makan lagi lah? Puningnya. Tapi aku tak sengaja. Macam mana ni Aku teringat lah satu ustaz ni cakap. Apa yang dia cakap Dia cakap pasal Tengah-tengah puasa makan tak ingat. Ini soalan terakhir. InsyaAllah kita berhenti selepas ini. Tengah-tengah puasa tak ingat makan. Tak ingat tidak batal puasa. Walaupun dia makan banyak. Baru aku dah ingat. Kalau kita dah makan semasa dah puasa, kalau kita terlupa tak batal puasa kita. Sebab yang itu tandanya Allah bagi kita rezeki makan sikit. Aku rasa aku nak buka puasa kat luar lah. Di mana kereta lah. Sekejap. Mana kereta aku? Takkan hilang. Alah, kena jalan kaki ni nak pergi makan kat luar ni. Tak apa. Kita terpaksa jalan kaki. Dia dah puasa. Tempat tu dah jauh. Tak apalah, redo je lah apa yang kita dapat ni. Kita berjalan jauh. Akhirnya sampai juga kedai makan ni. Burger Bun. Bolehlah kita makan burger. Assalamualaikum. Cik.
Bang. Tak ada orang ke ni? Assalamualaikum, bang. Oh, Waalaikumsalam. Siapa datang ni kan? Tak apalah, kecil. Ya, dek. Nak apa? Kedai kami tak buka lagi ya. Kalau nak tempah, boleh je. Bang, saya nak tempah pukul 6 boleh, bang? Okey, terima kasih, bang. Sekarang ni aku nak buat apa sebelum nak tunggu buka puasa ni kan? Tak apalah, aku dia jalan lah dekat kedai-kedai tu. Jom. Kat sini ada bank. Lepas tu sini roster. Oi, yang ni kan ni baju raya kan. Boleh lah aku tengok-tengok jap. Aku nak beli baju raya ni. Lagipun baju raya aku tak ada ni. Boleh lah kita beli ni kan. Banyak pilihan ni. Dah lawa. Tak apa, kita nak try lah. Kat mana nak try ni? Oh, belakang tu. Okey, jom kita try. Okey, siap. Tada. Wah. Ui, okey ke kan? Sekejap aku tengok kat cermin lah. Sekejap. Sekejap tu cermin. Kita tengok. Ui, gila lawa baju ni. Kena beli ni, kau tengok. Gila. Songkok dia pun lawa. Baju lawa. Beli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah, dah azan. Jom, pergi kedai tu balik. Sempat lagi ni. Baru pukul 6 1 minit. Jom, kita buka. Jom. Sampai pun. Yang ni makanan kita ambil ni. Okey, jom makan. Letak sini. Okey, jom kita duduk. Okey. Jom kita makan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu bika amantu wa ala rizkika fa'aftaftu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jom makan. Okey lah guys, kalau korang suka drama ni, jangan lupa like, share, subscribe dan all notification. So kalau korang drama macam ni lagi, jangan lupa komen di bawah. Okey lah guys, bye bye. Assalamualaikum. Ciao.